Sejak dari itu sebabkan saya ni, kerja saya adalah angkat-angkat barang berat. Akak, Ainul selalu nampak akak ambil Komodoha. Kenapa akak selalu ambil Komodoha Komodoha. Dia Dia nak cerita lah, cerita dia bermula begini. Bermula begini ya. Jalan macam biasa, dia jalan macam biasa nak pergi toilet ni. Nak melangkah masuk tu, tiba-tiba langkah ni kan, dia macam, dia ada bunyi tau, kan macam tu. Lepas tu nak bangun, tak boleh bangun, dia sakit. So bila jalan tu dia macam ni. Dia jalan macam ni tau. Berbungkuk. Melangkah masuk tu pun dah rasa sakit. Apatah lagi nak mencangkuk, nak membuang air semua tu kan. Lepas tu, ada Komodoha tinggal sikit je masa tu, saya ambil besar macam ni tau. Besar macam ni. Kalau ikutkan, dia punya bulatan dekat dalam ni kan kecil-kecil kan. Tak adalah kecil sangat tapi dia bulat yang macam tu lah. Tapi saya ambil kira macam 3 biji Komodoha lah. Saya ambil sekali makan. Makan, kunyah. Lepas tu sendawa, minyak dia tadi saya sapu kat bahagian pinggang saya yang sakit tadi tu kan. Lepas tu tunggu sebab angin dah keluar semua. Buat exercise sikit. Bila pusing macam tu, okey. Dah tak rasa apa-apa. Macam tak sakit. So dia macam, Alhamdulillah. Sejak dari itu sebabkan saya ni, kerja saya adalah angkat-angkat barang berat. Banyak macam aktiviti lasak kan macam tu kan. So memang tak boleh tinggal Komodoha tau. So you all kalau yang ada masalah macam saya, boleh try consume. Nak cuba dulu pun boleh. Datang je dekat mana? Dekat Outlet Stokis PRM Batu Pahat.